adaptability yang kita kena ada. Skill tu kalau orang tak dapat nak skill tu memang susah. Sebab perkahwinan ni bukan antara 2 orang je tau. Perkahwinan antara dia kahwin dengan saya dan seluruh family saya. Mm-mm. Dan saya kahwin dengan dia dengan seluruh family dia. Macam family Makno sendiri dah besar tapi kita orang tak serapat macam dengan cousin-cousin 2 pupu, 3 pupu tu tak rapat sangat. Best kita dengan immediate family kita je. Cuma bezanya family Makno besar ramai. Family dia tu kecil tapi dia jenis yang rapat. Orang kat Kedah sana tu sepupu, sepapat, 2 pupu, 3, 4 pupu semua rapat. Okay. So kita nak adapt dengan benda tu it's not easy Tapi at the end of the day I rasa kita perlu ada satu benda yang kita firm. Maksudnya kalau benda ni kita rasa kita tak boleh, kita cakap tak boleh. Macam Makno akhirnya macam kat cousin dengan cousin I rapat-rapat lah. Tapi kalau I rasa I tak nak pergi, I tak pergilah. Macam tu. Kalau I rasa I nak pergi, I pergilah. Macam tu. Sebab tu back to yang question yang sebelum ni, bagi tahu semua benda. Dan you perlu ada kemahiran untuk adapt. Follow on link untuk dapatkan tips tweet sweet dengan pasangan.